Konsisten saja simpan emas, jangan peduli soal harga. Tahun 2023, ketika harga emas mencecah RM300 per gram, ramai sebenarnya yang kata mahal. Ada sesetengah penyimpan emas terus tarik handbrake. Tidak lagi simpan emas dengan alasan harga emas terlalu mahal pada waktu itu. Tapi hari ini, harga RM300 per gram itu telah menjadi sejarah dan ianya dianggap murah pada waktu sekarang. Kini, harga emas kembali mencecah ke paras yang tertinggi dalam sejarah, iaitu melebihi RM600 per gram. Pesan mentor, apa yang penting dalam tabungan emas ini adalah berapa gram yang kita ada, bukannya berapa harga yang kita beli. Penyimpan emas yang sering tengok naik turun harga, emosinya akan terganggu. Akhirnya, gram emas tidak bertambah. Berapapun harga emas, beli saja tuan-puan. Asalkan untuk tujuan simpanan 2 tahun dan ke atas. Kalau nak tunggu harga murah, sampai bila-bila pun tak akan ada harga murah. Sebab tak pernah ada mana-mana zaman pun emas dianggap barang murah. Nak mula menabung emas dengan ilmu, boleh klik link bio untuk saya bantu tuan-puan sebaiknya.